Okey, ini adalah ciri-ciri sebuah perniagaan berdasarkan pernyataan di atas. Perniagaan manakah menepati semua ciri di atas? Pertama, liability tidak terhad. Bermaksud pemilik perniagaan kena tanggung semua hutang perniagaan. Yang kedua, cukai pendapatan individu ke atas pemilik. So, ini untuk perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Kalau kita buka perniagaan milikan tunggal dan perkongsian, kita tak perlu bayar cukai pendapatan syarikat, tapi kita kena bayar cukai pendapatan individu, tapi untuk yang buat perniagaan sahajalah. Cukai pendapatan individu ni dia ada dua. Satu untuk orang yang makan gaji dan satu lagi untuk orang yang bekerja sendiri. So, kita kena bayar, kalau contoh kita ada perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian, kita kena bayar cukai pendapatan individu tu untuk bekerja sendiri. And then, untung atau rugi perniagaan diagihkan kepada semua pemilik. So, kalau ada berkaitan dengan pengagihan untung rugi, of course, ini berkaitan dengan perniagaan perkongsian. So, yang mana satu berkaitan dengan perniagaan perkongsian? Ini nama-nama kedai. Yang berkaitan dengan perkongsian adalah Klinik Suzain dan Haslina. So, jawapan dia adalah C.